Sri Lanka mencatatkan jumlah ketibaan pelancong asing tertinggi pada 2025 dengan pendapatan pelancongan walaupun berdepan gangguan akibat siklon Ditwah. Menteri Hal Ehwal Luar, Pekerjaan Luar Negara dan Pelancongan Vijita Herath berkata, Sri Lanka menerima lebih 2.36 juta pelancong asing sepanjang tahun lalu, menjadikannya jumlah tertinggi yang pernah direkodkan dalam satu tahun kalender. Katanya kejayaan itu sekaligus mengukuhkan kedudukan sektor itu sebagai sumber pertukaran asing kedua terbesar bagi negara tersebut. Beliau berkata aliran masuk pelancong kekal kukuh hasil langkah sokongan dasar serta aktiviti promosi pelancongan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Sri Lanka turut menyasarkan sekurang-kurangnya 3 juta ketibaan pelancong asing pada 2026 iaitu peningkatan kira-kira 27% berbanding 2025. Pihak berkuasa menjangkakan pertumbuhan sektor pelancongan akan menyokong pemulihan ekonomi negara walaupun unjuran pertumbuhan keseluruhan 2026 disemak turun kepada 2.9% oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF.